Kita sambung lagi episod 47. Dalam episod sebelum ini, episod 46, kita dah saksikan bagaimana saya dan Muhammad Al-Fatih bercuti di River Terrace Chalet dan Cafe di Ulu Yam Baru bersama adik saya Izam dan Reza dan dua keluarga kawan dia. Kami telah berkemah, bukan kemah tetapi menyewa bilik dan bersantai, makan sebagainya di sana. Dalam episod yang baru ini, kita akan saksikan lokasi kedua. Keesokan paginya kami bergerak ke Rakit Buluh, Kampung Kuala Pangsun, Ulu Langat, Selangor. Perjalanan daripada Ulu Yam ke sana sekitar 1.5 jam. Alhamdulillah kami sampai dan menikmati lokasi yang cukup menarik. Saksikan video ini daripada mula sampai habis dan selamat menonton. Bagi mereka yang belum lagi subscribe, sila subscribe, like dan komen. Habis ke sampai kamu. Tengok apa yang ada. Tengok apa yang ada, Wafi. Open. Wah, nice. Oh, nice. Oh, ada toilet. Wow, nice toilet. Okay, this is very good. Yeah, Mak. Why not we made like this, Mak? This container room, container house. Very nice. Dua katil, satu double, satu single. Fatihah? Very good kan? Depan ni ialah river. Ho ho. Very good. Tengok apa yang ada. Wow. Beautiful. Oh, Pak Ngah. Nice. Okay. Wow. Inilah namanya buluh rakit. Ni ada tempat permainan buluh rakit. Oh, enjoy ni ha. Very good. Air pun dalam, tak dalam sangat, tak cengkak sangat. Tengok. Beautiful. Oh, very good. Alhamdulillah. Enjoy the time. Oh, Al-Fatih want to land in here. Oh, he want to sit here. He want to choose this room for the boys. But kakak Husna rasa ini katil dia. Ulfa kata ini bilik dia kan, Fatihah dan Kaisarah. Al-Fatih is very good boy. Oh, lagi lah. Selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu berdua. Allah selamatkan kamu. Apa mu? Apa? Jejak langkah. Al-Fatih cakap Melayu. Baca Malaysia dah. Apa dia? Ringan tapi orang yang paling kuat pun tak boleh. Tidak dapat menahan saya lebih daripada 5 minit. Soalan dia dapat. Mu tengok aku boleh tu. Mungkin. Bagaimana ini mungkinnya? Apa dia? Apa dia? What's that? Apa dia? What? Apa dia? Ia dilahirkan pada 2
Oh. Adik-beradik, berapakah jumlah anak dalam keluarga? Tak faham. Weh, aku tak faham weh. Berapa orang ada kat dalam keluarga tu? Kita lagi kan. Adik power. 4 orang beradik. 4 orang beradik. Empat orang adik-beradik yang masing-masing mempunyai 4 orang adik-beradik. Berapakah jumlah anak dalam keluarga itu? Naik atas dia. Ya, ya, pergi ya. Tak berjumpa. Tu. Tak boleh. No. Hanger. Kita berada di atas jalan antara Hulu Langat ke Ampang. Dia ada satu kawasan untuk view the whole Kuala Lumpur. Nampak tak pemandangan daripada atas menghala seluruh kawasan Kuala Lumpur. Ada tempat untuk tetamu-tetamu, pengunjung-pengunjung nak datang duduk sebagainya. Oh, marvelous. Okay. So kita nak panjat, nak tengok pemandangan seluruh Kuala Lumpur. Pengunjung-pengunjung daripada Kampung Setiawan dengan Batu Tiga tengah menikmati pemandangan Kuala Lumpur view.